Anti tolak gajah. Apa kereta top 5 Bitcoin yang paling laku kat Malaysia? 4 Velfire. Harrier? Apa tu nombor 1. Betul ke ni? Ya ke? Betul. Kenapa nombor 1? Sebab kita tambah stok. Kita dah stok. Ada Alphard berapa kalau dalam lagu tu? Paling murah 285,000. Tu Alphard baru apa nama? Alphard baru. Okay, next. Kita apa yang paling laku? Kita import. Alphard. Cubalah bagi kereta Alphard. lain. Asyik Alphard je. Tahulah dia jual Alphard banyak. Alphard, Harrier, Mercedes. Dia tu nombor apa? Nombor 3. Anti tak agak lah nombor 3. Anti rasa nombor 4 lah. Okay, kenapa ada nombor 3? Sebab mostly kita tengok in and out lah. Cepat. Tapi sampai hari tu laku. Sebab dia SUV bos-bos jugalah. Hari berapa paling murah? 150. 138. Kenapa murah sangat? Macam mana ni? Anti tolak gajah. Kereta next. Mercedes. Mercedes apa? Mercedes kan banyak model. Mercedes GLC. Yang paling laku GS. Paling laku GLC. Di mana dia? Betul, JLC. Buat apa Anti nak marah dia? JLC Anti tak cukup. Bukan dia tak berlaku kosong. Laku juga tapi JLC lagi laku. Kenapa laku? Model dia rare sebab body cook. Lepas tu road tag dia pun murah. Coupe. Okay, berapa harga kereta? 275. 280. Salah tu. 320. Nak beli ambil. Tak nak tak apa. Okay, kereta next apa? Lexus RX 300. Sebab dia premium lah. Dia macam Mercedes tapi dia Toyota. Token-token company kayu balak. Token-token lori. Diorang suka kereta ni. Okay, Range Rover. Range Rover pun ada tapi Lexus ni kereta ni murah sikit. Itu. Senang Anti tak payah cakap apa-apa dah. Okay, berapa harga Lexus tu? 340. Yang baru. Dia dekat showroom? 199. Betul kali. Betul. Itu kereta unit yang last dah. Okay, kereta last. Kereta kau paling laku apa dia? Stepwagon. Voxy. Noah. Dalam banyak tu mana paling laku? Stepwagon. Stepwagon. Ya, setuju. Sebab? Sebab kita geng-geng H. Satu lagi Stepwagon yang model ni ada waku-waku door lah. Sebab dia 1.5 turbo. Dia comel tapi 1.5 turbo. Tapi yang penting sebab Anti bos bangsa H. Okay, harga. 140. 145. Betul lah tu ikut spek. Jadi kalau korang nak model-model Recon yang popular dekat Malaysia, datang sini dekat Prime Wheel Subang Jaya.